Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan drama Bukan Ipar Sempurna yang ditayangkan di saluran TV3 di slot Akasia. Drama ni tengah trending sebab jalan ceritanya menarik dan juga dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat. Antaranya adalah Ikmal Amri, Cahaya Nilam, kita ada Hafiz Mikail dan juga Nadia Nisa. Untuk sinopsis, Bukan Ipar Sempurna ini mengisahkan tentang Firash yang membatalkan pertunangan dengan Zara demi mencari cinta gadis bernama Nadia. Wanita yang tidak direstui oleh ibunya, Puan Farida, namun tetap dikejar cinta gadis tersebut. Meskipun tindakan Firash mendapat tentangan keluarga, tetapi usahanya itu disokong oleh kakaknya yang bernama Atma yang menerima Nadia sebagai ahli keluarganya. Namun sesuatu yang berlaku apabila Nadia disahkan mengandung, namun usia kandungan Nadia tidak sama dengan usia perkahwinan dia dengan juga Firash, menyebabkan berlaku kekeliruan dan juga berlaku sangka buruk yang berlaku antara di dalam keluarga mereka. Bagaimanakah respon keluarga Firash apabila mengetahui tempoh mengandung Nadia tidak sama dengan tempoh perkahwinan mereka? Korang akan tengok di saluran TV3. Konflik kedua berlaku apabila Zahin, iaitu kekasih kepada Nadia, muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan Nadia hidup dalam keadaan tertekan dan terpaksa menyembunyikan masa silamnya daripada Firash. Atma berkahwin dengan Zahin dan kemudian berubah fikiran untuk memisahkan Nadia dan juga Firash yang menyebabkan berlaku huru-hara dalam keluarga tersebut. Dapatkah Firash mempertahankan keluarganya dan apakah akan berlaku selepas itu? Korang kena tengok di saluran TV3 pada setiap hari pada jam 7 malam di slot Akasia. Drama Bukan Ipar Sempurna ini sebenarnya merupakan drama adaptasi novel yang baru saja ditayangkan sejak 13 Mei yang lalu dan mempunyai 28 episod keseluruhannya, dan juga ia merupakan karya arahan Jam Muhammad dan skripnya ditulis oleh panel skrip MIG, Dayang Kartinah, Akmal Firul dan juga Atiyah Khuzaidah. Antara watak yang dilakonkan dalam cerita ini adalah Ikmal Amri sebagai Firash, Cahaya Nilam sebagai Nadia Sofia, Hafiz Mikail sebagai Zahin, Nadia Nisa sebagai Atma dan juga Nisa Maurin sebagai Khaira, dan juga pelakon-pelakon lain yang terlibat seperti Jiha Syam. Kita ada Raf Rosli, Atira Karma dan juga pelakon-pelakon lain. Jadi kalau korang belum tengok drama ni, pastikan korang tonton semula di saluran tonton.com.my ataupun tengok di saluran TV3 yang akan diulang siarkan di sana. Jadi untuk fans-fans drama Melayu, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan drama Melayu dan juga cerita drama serta telefilm yang akan aku update dari semasa ke semasa. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.